Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan akan meneruskan proses konsultasi berhubung cadangan penjualan pegangan dalam perniagaan kejohanannya termasuk Piala Dunia meskipun menerima tentangan hebat yang diketuai Kesatuan Bola Sepak Eropah. Dalam satu kenyataan hari ini, FIFA menjelaskan proses itu akan diteruskan selepas mendakwa laporan media yang tidak tepat mengganggu perbincangan berhubung cadangan berkenaan. Terdahulu, UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia sekiranya FIFA meneruskan rancangan membabitkan pelabur swasta dalam kejohanan itu. UEFA menerusi satu kenyataan berkata, tiada pasukan kebangsaan di bawah naungannya akan menyertai mana-mana pertandingan anjuran FIFA selagi cadangan itu masih diteruskan. Pada Selasa lalu, Badan Induk Bola Sepak Dunia itu mengumumkan rancangan menubuhkan anak syarikat komersial bagi menguruskan kejohanan utamanya seperti Piala Dunia dan Piala Dunia Kelab.